Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Afizah Hakimi bin Arman dengan bernombor metrik D2023 1108-507. Saya daripada kumpulan AS74A231. Hari ini saya akan bentangkan iaitu satu kes kajian berkaitan skandal rasuah Enron. Definisi rasuah adalah tindakan tidak jujur atau penipuan oleh mereka yang berkuasa. Rasuah menawarkan, memberi atau menerima apa-apa yang nilai dengan tujuan untuk mendorong seseorang untuk bertindak atau memberi penghargaan kepada seseorang. Bagi latar belakang syarikat Enron ini, nama penuh iaitu Enron Corporation, ditubuhkan 16 Julai 1985 dan berpangkalan di Houston, Texas, Amerika Syarikat. Industri ini menggunakan hasil gabungan Houston, natural gas dan internet. Ringkasan kes yang saya boleh jelaskan iaitu pada akhir tahun 1990-an, Enron merupakan antara syarikat tenaga terbesar dan paling berjaya di dunia. Namun di sebalik kejayaan tersebut, pihak pengurusan tertinggi termasuk Jeffrey Skilling dan pengasasnya iaitu Kenneth Lay telah terlibat dalam memanipulasi laporan kewangan syarikat tersebut. Punca-punca kes ini berlaku yang pertama iaitu pengurusan tertinggi memanipulasi akaun kewangan, dan yang kedua, hutang syarikat disembunyikan melalui entiti luar, dan yang ketiga, kurang integriti dan ketulusan dalam kepimpinan, dan yang terakhir, sistem pemantauan dan audit yang lemah. Bagi kesan-kesan implikasi yang terjadi, iaitu yang pertama, Enron diisytiharkan muflis, dan yang kedua, ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dan yang ketiga, pelabur mengalami kerugian yang besar, dan yang terakhir, kepercayaan terhadap syarikat korporat terjejas. Bagi individu-individu yang terlibat dengan rasuah Enron ini, iaitu pertama yang saya telah jelaskan, Jeffrey Skilling, Ketua Pegawai Eksekutif CEO, dan yang kedua Kenneth Lay, iaitu pengasas Enron dan CEO sebelum Skilling, dan yang terakhir Andrew Fastow, iaitu Ketua Pegawai Kewangan CFO Enron. Pengajaran dan nilai integriti yang kita boleh belajar iaitu kepentingan sistem kawalan dalaman. Syarikat perlu ada sistem yang kuat untuk mengelakkan penipuan atau manipulasi kewangan. Yang kedua, etika dalam pengurusan perniagaan. Syarikat mestilah melaporkan keadaan kewangan secara tanpa menyembunyikan hutang. Dan yang ketiga, kejujuran. Menyampaikan maklumat yang benar dalam semua laporan dan urusan perniagaan. Dan yang terakhir, amanah. Menjaga kepercayaan pekerja, pelabur dan masyarakat. Kesimpulan yang saya boleh usulkan di sini adalah skandal Enron berlaku akibat penipuan perakaunan dan tabik urus yang lemah menyebabkan syarikat kelihatan kukuh walaupun mengalami kerugian besar. Kes ini terbuka pada 2001 mengakibatkan Enron muflis dan firma audit Arthur Andersen runtuh peristiwa. Ini merekakan kepentingan ketulusan kewangan dan kawalan ketat bagi mengelakkan penipuan korporat. Ini adalah semua rujukan yang saya dapat untuk bagi membentangkan slide saya ini. Sekian, terima kasih.